hampir sebulan berpuasa. Siang menahan lapar, malam tetap menunaikan tarawih. Namun buat Amir, tanggungjawab tak pernah berehat kerana setiap pesanan yang dihantar ada senyuman yang sampai ke pintu. Kosong 611. Saya bang. Okay bang, ni abang punya Terima kasih. Terima kasih. Bang, selamat Hari Raya. Thank you for working so hard. Selamat Raya, terima kasih. Terima kasih bang. Terima kasih. Uncle Lim. Kejap. Amir pergi hantarlah saudara dekat rumah sana. Lepas tu Amir patah balik sini tau. Okey. Kejap Uncle Lim. Boleh sini Amir tolong. Tak apa. Kan you tengah puasa, nanti lagi penat loh. Tak ada apalah Uncle. Dah kecil je ni. Meh, kenapa? Tak dapat tukar? Tak adalah Uncle Lim. Fikirkan skru hilang tadi. Rupa-rupanya dekat sini. Terserah Uncle lah. Uncle Lim, Amir dah check semua dah. Dah confirm dah. So Uncle Lim dah boleh jalan dah. Terima kasih, Meh. Sama. Amir! Selamat Raya bro, kau tengah buat apa dekat sini? Weh, selamat raya bro. Tak adalah. Aku tolong tukar tayar kereta jiran aku je ni. Baik ke? Jap. Dah. Lemak sikit, aku on the way balik ni. Beli lebih tadi. Mana dia tahu terserempak dengan kau? Weh, kau ni memang betul. Mak aku baru je WhatsApp dia ingatkan suruh beli. Tapi aku tak sempat dah sebab aku rushing. Wasilah Arif. Mak aku selalu pesan, buat baik ada balasan. InsyaAllah. Ini pahala untuk kau hari ini. Kita salahkan family kau Arif. Selamat Raya. Selamat Raya. Meh, terima kasih kalau bukan you, Uncle langsung tak tahu macam nak settle lah. Meh, ini duit raya. Tak apalah Uncle, saya tolong ikhlas ni. Alhamdulillah saya dapat tolong Uncle ni. Boleh lah. Kalau you tak angkat, Uncle tak boleh tidur nanti. Bagi Uncle senang hati sikit, okey? Selamat Hari Raya ya. Terima kasih Uncle. Bye Uncle. Dalam perjalanan mencari rezeki, kadang-kadang yang kita hantar bukan sekadar pesanan, Assalamualaikum. Amir dah balik. Amir ada lemang. tetapi harapan, senyuman dan kebaikan sesama insan. Kerana bila kita ikhlas membantu, rezeki akan sampai dengan cara yang tak disangka. Siap-siap nak Mek. Kita nak makan lepas ibu. Jom. Daripada apa dah ni? Jom. Food Panda, hidup penuh nikmat. Food Panda, food.